lah. Dari ya? Alright guys, so bertemu kembali kita dalam rancangan, bukan rancangan lah, dalam konten untuk Mercon 2026. Okay, dan sebelum ni dah ada buat video kan. Aku harap korang tengok lah Jangan tak tengok. Kalau siapa belum tengok, pergi tengok dulu. Okay, itu banyak jenis Mercon. Botol semua ni adalah lebih kurang RM600, 600 lebih lah semua ni. Okay, kita akan review satu persatu, okay, supaya korang boleh tengok apa macam yang dah aku tambah. Kan aku janji itu kan, tambah, betul tak? So kita ada macam budak-budak dan ada macam besar-besar. Alright guys, so sekarang kita nak review macam daripada macam kecil ke macam yang besar, okay? So ada orang tanya kat mana beli. So siapa nak tahu, nanti aku letakkan video kat mana. Tu sekarang ni. Yes, tadi aku beli, lepas tu dia bagi satu. Weh, siapa nak beli boleh beli kat sini, area Melawati. Sebelum sampai ke Melawati ada sini. Dia ke area KL, area Taman Melawati. Kat sebelah jalan tu, tepi jalan je. Okay, macam yang kecil dulu. Okay, so kita ada mercon gasing. Macam gasing free. Macam tu. Tapi ada dua je lah sebab orang tu bagi free. Siapa je tak tahu macam ni. Macam ni aku rasa semua orang tahu. Yang pusing-pusing tu atau prap. Yang kedua, kita ada mercon lalat. Lebah, sorry. So kita akan tunjuk macam lebah ni. Okay. So lebah ni aku rasa sebahagian daripada kita pun lah. Ni macam naik nanti aku bakar. So dua mercon sudah. Dua dah siap. Mana nak letak ni, banyak sangat. Sini ada dulu. Merdeka dulu lah. Merdeka, bukan Merdeka, orang panggil apa eh? Merdeka satu shot ni. Tengok, Merdeka satu shot. Kita ada 1, 2, 3, 4, 2. Tapi yang ni dah main sikit. Ada 6. Hebat. Ui, no, ada 6. Kalau dia tulis kat sini adalah Happy Boom Banana kecil yang macam pom-pom tu. Siapa belum tengok kat video aku. Video tahun lepas pun ada. So kita ada macam ni. Nampak? Tapi ni sebenarnya free kan? Dia beli apa tarik tu patut dapat free. Aiskrim. Macam aiskrim. So next. Siapa yang tahu macam ni? Dia tulis Sony Pibum Cenaga lah. Nampak? Uish, banyak. Tengok. Ni berapa ringgit? RM12. Aku beli tapi aku lupa. RM12. Satu kotak ni murah kan? Satu kotak 12. So beli 2, 24. Yap. Yang macam Merdeka tadi RM12 juga. Oh ni dah tunjuk dah dalam video lepas. Satu kan? Bila nak try? Nanti raya kita try. Kita ada bunga api besi. Tadang. Macam ni. Nampak eh? Kita main sebelah sini lah satu. Macam ni. Kita ada mercon mancis. Ni mancis 2 shot. Ni mancis warna biru. Tak tahu jenis apa. Ada gambar harimau. Rasa RM12 juga. Ni pun RM12. Ni berapa? 20 lebih lah. Ni RM24. Double lah. Double shot. Banyak sangat ni. Tapi nanti diorang tak nampak pula banyak. Mercon Thunderclap. Macam roket. Kita tengok lagi. Mercon Thunderclap. Dah main. Ni. Nampak bau roket. Ni macam roket juga tapi dia besar. Tengok ni. Jauh beza. Ni pun besar. Tengok ni. Ni RM35. RM35. Oi, nah. 35. Satu RM35. Ni RM30. Kecil. Okey. Sini. Roket seaweed. Roket kecil lah. Korang pun mesti main kan. Kita ada mercon Merdeka 16 shot. Merdeka 16 shot ada 3. Sony. Satu RM15. 16. Nanti kita akan tengok lah. Macam tu kan.
Yoi. Next. Kita ada Osama. Ni sumpah aku tak pernah main lagi. Ada tapi kecil lah dulu. 2000 berapa entah. Tapi ni besar tau. RM60 satu ni. Ada 12. So nanti kita main. Aku tak pernah main lagi macam ni. Dulu pun yang kecil satu je. Ni besar tau. Ni besar tau. Ni. Tengok tu. Weh, nak. Tengok ni aku ambil satu. Bapak besar guys. Tengok ni. Ni cara dia ambil ni. Orang tu ajar lah. Hari tu orang tu ajar. Dia kata nak main ni lapik batu. Lepas tu tak ni. Macam ni. Lepas tu tak dalam lah maksudnya. Lepas tu sumber dia laju kat je kau. Tu papang. Ni apa? Nanti kita akan cuba guys semua ni. Korang janganlah skip video ni. Dan nanti video akan datang pun ada. Ni macam dia nama macam Osama. Tengok ni, banyak bunga dia. Hai. Kita review sekejap ni. Ni Merdeka yang tadi. Okay. Oi, banyak. Okay, ni 25 shot. Sony juga. Harga dia RM20. RM20. Okay, so kita ada 36 shot of Sony. 36 shot. Harga dia RM35. Kita ada 49 shot. Ini. Okay. Nampak tak percaya ke 49? 49 nampak. 49 4 EC. Okay. Ini RM45. And paling besar aku dah tunjuk dalam video lepas. Yang ini, yang dinanti-nantikan oleh semua penonton saya. Ni 138 shot. Okay. Korang tengoklah betapa banyaknya video kami. Betapa banyaknya merchant ini. Banyak kan? Hui, main tak habis ni. Okay. Kalau korang rasa korang nak tengok apa yang terjadi ataupun kita buat pelik-pelik ke kat apa, kat macam ni, korang boleh tunggu Alright guys, so korang tengok ni betapa banyak gila merchant ni. Korang tengok belakang-belakang tu ada pelita, nampak? Kat luar pagar tu ada pelita aku pasang tadi. Tu pun ada. Okay. So kali ni kita nak try merchant ni, nampak macam lebah tu. Macam lebah. Okay, jom kita try, jom. And kita nak buat pengumuman. Kita akan try merchant sembuh. Korang tengok effort aku set up ni. Asyik ada meja, asyik ada pelita lagi. Nampak ni? Ui, korang jangan lupa subscribe tau. Tengok, jangan lupa subscribe. Asyik ada lighting lagi. Okay, jangan lupa subscribe guys. Terima kasih. Jom kita akan main macam aku lebah. Alright guys, kita akan letak benda ni atas apa? Atas lampu pagar ni. Aku harap tak jadi apa-apa lah kat lampu pagar ni. Pasang Ji. Okay, sekejap. Lari. Cuba buka. Alright guys, sekejap. Ni sebab dia terkoyak. Dia punya apa? Dia punya terkoyak. Dia punya apa? Dia keluar tu. Keluar isi dia. So aku takut lah. Takut sikit. Takut dia masuk angin ke lemau ke kan. Safety first. Korang tu kalau nak main janganlah main suka hati je. Panggil ayah ke abang ke, main sama-sama. Jangan pandai beli macam bola ke Merdeka besar-besar ke. Lepas tu main seorang-seorang, bahaya. Tengok ni. Okay, kita akan try. Ditulis Happy Boom Firework. Bau dia kuat je. Kuat tu bau. Ui, kuat gila bau. Kuat gila bau dia. Okay, so kita try jom. Dia guna Manchester traditional ni. Yo. Macam mana ni? Woi. Woi, cantik lah. Woi. Cantik je. Okay, jom guys buat video penutup, okay? Alright guys, so aku rasa sampai itu saja video untuk review mercon, okay? Review mercon pada kali ni, okay? Jangan lupa subscribe. Apa ni?
Jangan lupa subscribe, komen, like ke semua. Share kat adik-beradik, kat jiran korang, kat ustaz, kat adik kepada ustaz. Boleh je share. Okay. Tapi main tu jangan lupa, main hati-hati. Jangan jangan main pelik-pelik. Jangan main macam bola tu jangan lah. Macam tu bahaya tau. Macam bom-bom tu jangan lah. Kalau yang ni dia boleh lagi tau. Dia macam letak tu korang lari. Kalau macam bola tu, kalau dah meletup kat tangan, korang nak makan rendang guna apa? Takkan nak guna ekor. Lupa subscribe. Okay. Okay, tengok macam ni. Last for the last Okay. Okay, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.